Jadi sekarang kita masuk tajuk tolak wang. Okey, di sini saya terus pergi kepada soalan. Sebenarnya tambah dan tolak ni tak banyak beza pun. Yang bezakannya adalah ringgit dan sen, juga adanya titik perpuluhan. Jadi di sini syarat bagi untuk pengiraan tolak adalah nombor besar mesti tolak dengan nombor kecil. Jadi kat sini mana nombor besar? Okey, harga bagi sebuah biji arus kereta bernilai 77,200 manakala Alza 56,600. Jadi, mana nilai yang lebih besar? Pastinya nilai kereta arus. Okey, jadi di sini apa yang perlu kamu buat adalah buat bentuk lazim macam biasa. Tulis RM 77,200 tolak dengan RM 56,600. Okey, buat pengiraan tolak seperti biasa. 0 tolak 0, 0. 0 tolak 0, 0. 2 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah. Potong jadi 6, ni jadi 12. 12 tolak 6, 6. 6 tolak 6, 0. 7 tolak 5, 2. RM 20,600. Jadi inilah beza kurangnya antara arus dan Alza. Okey. Soalan seterusnya, satu lagi soalan. Okey, tengok RM 65,189 tolak dengan 3,687.25 sen. Okey, jadi yang paling besar semestinya RM 65,000 daripada 3,000 saja kan? Okey, jadi mari kamu tulis. Buat bentuk lazim. RM 65,189. Okey, terus letak titik perpuluhan sen dia di sini, 0 sen. Sebab kamu tengok di sini ada 25 sen. Jadi, pengiraan kamu mesti ada sen. Walaupun dia tak ada tulis sen, kamu tambahkan titik perpuluhan dan sen kamu. Okey, tolak RM. Okey, 25 sen kan? 25 sen, titik perpuluhan perlu selari. Okey, 7, 8, 6 dan 3. Kamu tolak seperti biasa. 0 tak boleh. 0 tolak 2 juga. Jadi, kamu pinjam daripada 9. Ni jadi 8. Ni jadi 9 dan ni jadi 10. Okey, 10 tolak 5, 5. 9 tolak 2, 7. Ingat ya, pengiraan tolak ni seperti biasa saja. Okey, 8 tolak 7, 1. 8 tolak 8, 0. 1 tak boleh tolak 6, jadi pinjam sebelah, jadi 4. Ni jadi 11. 11 tolak 6 sama dengan 5. 4 tolak 3 sama dengan 1. 6 tak ada apa-apa, turunkan saja. Jadi RM. Ini sahaja jawapan kamu.